semua, apa khabar? Mimi sini. Selamat datang ke channel aku. So guys, hari ni aku ada benda yang best nak share kepada korang semua. So first thing first, it's been a long time since aku buat video macam ni. Exactly 3 years ago aku buat video di mana aku share pada korang aku punya first book come out daripada Kadokawa Gempak Starts, dan buku tersebut bertajuk Kelab Misteri Jam 3. So inilah bukunya yang diterbitkan oleh Kadokawa Gempak Starts under banner Magic Bean pada tahun 2023. This is the first book. So 3 years later, 3 tahun kemudian, akhirnya aku telah bekerjasama lagi dengan Gempak Starts untuk hasilkan sequel kepada Kelab Misteri Jam 3, dan sequel tersebut telah dinamakan sebagai Kelab Misteri Jam 3 Reunion. Aku ingat lagi, aku masa first book ni aku tunggu lebih kurang seminggu macam tu untuk dapatkan the whole entire copy. Seminggu, dan lepas tu aku buat video. Tapi kali ni aku kena tunggu 2 minggu kerana ada Hari Raya Aidilfitri 2026. So 2 minggu delay, and finally aku peganglah buku ni kan, in person. So mana aku nak jual buku ni So bagi yang dah pernah mengikuti siri Kelab Misteri Jam 3 sebelum ni, seperti anda tahu, ada 3 karakter dalam buku yang sebelum ni, iaitu Hakim, Ian dan Linda. Dan ketiga karakter ni adalah kawan sekolah yang pada setiap hari Khamis, setiap pukul 3 petang pada minggu ketiga, mengadakan perjumpaan dekat sekolah mereka. Itu yang dalam buku pertama lah. So dalam buku kedua ni, cerita dia agak berbeza sedikit. Kali ni, instead of jumpa kat sekolah, kali ni diorang dah upgrade sikit. Diorang dah berjumpa dekat university. So Hakim, Ian dan Linda sekali lagi berjumpa dekat universiti. Story ni dia pick up daripada yang pengalaman terakhir diorang lah kat sekolah kan, lepas perjumpaan tu. Jadi dia akan pick up yang tu, diorang jumpa balik. Dan dalam buku ni juga bakal ada satu penambahan ahli baru. So siapa ahli tu, korang kena dapatkan buku ni untuk tahu. So seperti yang sebelumnya, buku yang sequel ni juga ada 12 bab baru. So 12 bab baru di mana setiap ahli akan berkongsi-kongsi cerita. Cuma bezanya kali ni, kalau sebelum ni mereka gunakan cerita tu sebagai rating utama untuk menentukan pemenang bulanan putera ataupun puteri misteri bagi bulan itu. Tapi kali ni sebab diorang reunion, maksudnya diorang dah lama tak jumpa, diorang decide untuk tidak buat benda tu dan just teruskan dengan cerita, and lebih kurang boleh dikatakan penyampaian cerita diorang kali ni agak santai lah. Adakah ceritanya lebih baik daripada yang ini? Korang kena dapatkan sequel ni. Aku akan bagi sedikit komen tentang cover buku ni. Pertama sekali, baju hoodie aku dengan watak Hakim ni. Bagi yang tak tahu, ini Hakim, ini Linda, ini Ian, dan ini watak baru. Kita orang matching-matching sikit. Kebetulan aku ada baju hoodie warna ungu, kita matching. Ilustrasi masih pelukis yang sama, iaitu Farah Liana. Tu Farah Liana, thank you, shout out again. Terima kasih sebab sudi buat ilustrasi untuk Kelab Misteri Jam 3 Reunion. Thank you so much. Ilustrasi ni memang basically aku bagi input sikit lah nak buat macam mana kan. So daripada kerusi tu, baju tu, walaupun tidak 100% sama, tapi idenya ada kat situ. Cantik lah, seperti yang sebelumnya memang cantik bagi aku. Sebab nampak diorang lagi dewasa dalam cover ni berbanding dengan yang ni. Yang ni masa ni diorang dekat sekolah lagi, tapi sekarang dah dekat universiti. Jadi baju diorang agak berbeza, macam baju lebih casual kan daripada yang ini. Mana diorang semua masih pakai baju sekolah, and muka masih nampak sangat innocent. Aku perasan watak Ian ni rambut dia dah blonde. Okay, blonde. Linda pun rambut dia dah warna macam terang gitu. So nampaklah diorang punya kedewasaan tu sikit. Suka cover dia. Dan jujur cakap, edit untuk buku ni aku rasa lebih teratur sebab editor aku sangat teliti lah orangnya. Jadi bila aku baca tu, as a reader, masa aku baca the first second draft tu, aku baca balik, aku macam senang, flow cerita dia senang nak catch. Bukan nak kata yang first tak bagus, tapi sudah tentulah yang sequel kita kena lebih baik lah daripada yang sebelumnya kan. Jadi
Aku sendiri as a penulis and pembaca, aku puas hatilah dengan cara editing and semuanya. And also ini updated profile picture aku bersama updated bio. Dia agak berbeza dengan yang sebelum ni. So kalau nak find out, bolehlah dapatkan buku ni. Dan juga aku nak revealkan for the first time tajuk bab yang ada untuk sequel ni. Ada 12 bab seperti yang korang tahu. Dan tajuk pertama adalah Galeri Malam. So Galeri Malam ni ceritanya mengenai seorang curator di sebuah galeri yang terpaksa bertugas dekat galeri tu sampai lewat malam. Hinggalah dia on the way nak balik, tapi dia tak jadi nak balik sebab ada sesuatu yang dia nampak dekat tingkat 3 galeri museum tu yang dia bekerja tu. Jadi dia macam, apakah bendanya di tingkat 3 itu? Kalau korang nak tahu, boleh dapatkan buku ni. So bab 1 ni sebenarnya adalah orang kata fire starter lah untuk this entire sequel. Sebab tanpa bab 1 ni, aku tak rasa aku boleh buat cerita-cerita yang lain. So bab 1 ni bagi aku antara favourite bab aku secara personal. Dan aku rasa korang yang minat cerita misteri ni pasti akan suka juga dengan bab 1 ni. Kerana unsur misteri dia, karakter dia memang adalah kat situ. Jadi aku harap korang akan sukalah dengan bab 1 ni. So beralih pula kepada bab 2, iaitu Tetamu Misteri. Cerita tentang 2 orang adik-beradik yang baru saja kehilangan dengan orang yang paling rapat dengan mereka. Dan sikap si kakak yang agak pelik. Pelik macam mana? Again, boleh dapatkan buku ni untuk find out. So bab ketiga adalah Dalam Kenangan. So dalam kenangan, in memoriam lah. So ceritanya tentang ada 4 sekawan ni, lelaki yang suka pergi mendaki. Dan salah seorang pada mereka ni ada satu teman wanita yang sangat kaya tetapi tidak sukakan aktiviti lasak. Dan sikap dia yang tiba-tiba berubah menjadi pelik selepas mereka balik daripada mendaki. Nak tahu pelik macam mana? Again, bolehlah dapatkan Kelab Misteri Jam 3 Reunion dekat Shopee, Lazada dan juga laman web rasmi Kadokawa Gempa Star sendiri. Korang boleh dapatkan kat situ. Kadang-kadang ada diskaun. Jadi make sure klik voucher tu untuk dapatkan diskaun untuk buku ni. Dan seterusnya adalah bab nombor 4, iaitu Selamat Hari Lahir. Cerita mengenai 2 orang bapa tunggal yang terpaksa menjaga anak perempuan masing-masing sehinggalah satu tragedi mengubah kehidupan mereka buat selama-lamanya. So, bab nombor 5 pula adalah cerita yang bertajuk Sehari di Air Terjun Damai. Cerita tentang 4 orang sekawan dan juga seorang guru daripada bandar yang bertukar ke kawasan pendalaman dan bagaimana dia perlu menghadapi 4 orang pelajarnya yang agak aneh. So, bab 6 pula adalah Rancangan Malang. Cerita mengenai 3 orang yang terpalit dalam cinta 3 segi dan juga tragedi yang berlaku. Bab 7 pula adalah Kutukan Cinta Pertama, tentang kisah cinta 3 segi dengan pengakhiran yang menyedihkan. So, bab 8 pula adalah sebuah bab yang bertajuk Loceng Kebakaran. Cerita tentang 3 orang sekawan yang ponteng kelas dan bermain daun teruk di sebuah bilik yang kosong sehingga hari menjelang larut malam dan situasi aneh yang berlaku di sekitar sekolah mereka. Seterusnya adalah bab 9, iaitu Wawancara 60 Minit. Jadi Wawancara 60 Minit ni adalah cerita yang berkisahkan tentang seorang pengacara wanita yang sudah lama berpengalaman dalam bidang beliau disuruh untuk mengendalikan sebuah program misteri. Rancangan tersebut mendapat sambutan yang sangat luar biasa sehinggalah pihak produksi membuat keputusan untuk memanjangkan program tersebut daripada 30 minit kepada 60 minit dengan memasukkan program wawancara di awal segmen tersebut. Dan tetamu misterinya, salah seorang karakter yang pernah membuat kemunculan di dalam Kelab Misteri Jam 3. Nak tahu karakter apa?
boleh dapatkan. Terusnya adalah bab 10, iaitu sebuah bab yang bertajuk Tidak Cukup Sekali. Cerita mengenai seorang pesakit dan seorang doktor pada satu malam yang sunyi, dan juga perkara-perkara yang berlaku selepas pertemuan mereka. Bab yang kedua terakhir adalah sebuah bab yang bertajuk Perpustakaan di Malam Hari. Jadi, Perpustakaan di Malam Hari adalah sebuah bab di mana ada seorang pelajar lelaki yang sering berkunjung ke sebuah perpustakaan untuk membaca buku sastra bahasa Inggeris, dan juga pertemuannya dengan seorang pustakawan yang bernama Cik Rose. Jadi pertemuan mereka agak biasa pada awalnya, tetapi sedikit demi sedikit pelbagai perkara yang agak pelik mula berlaku sehingga membuatkan Lee, iaitu watak dalam bab ini, tertanya-tanya adakah apa yang dilihatnya satu realiti ataupun fantasi. Jadi itu untuk bab 11. Dan bab terakhir, Ada Apa Dengan Bawang. Kisah tentang dua orang teman sebilik yang sangat akrab, tetapi sikap salah satu daripada mereka yang agak pelik kerana suka makan bawang menimbulkan tanda tanya pada yang seorang lagi. Kenapa kawannya ni suka sangat makan bawang? Adakah ianya satu habit, satu kebiasaan yang sering dilakukan, ataupun ada misteri di sebalik habit tersebut? Jadi itu adalah secara basicnya bab-bab yang ada untuk sequel kali ini. Akan datang satu watak baru yang akan menyertai perjumpaan mereka bersama satu kejutan di akhir buku ni. Kejutan apa korang tanya? Untuk kesekian kalinya boleh dapatkan buku ni di semua tempat-tempat yang aku dah sebutkan tadi. Harga dia kali ini adalah RM22 untuk Semenanjung Malaysia dan RM24 untuk Sabah dan Sarawak. Jadi kalau boleh dapat apply voucher dekat Shopee ke ataupun Lazada ataupun website Gempak Star sendiri, pastikan korang buat macam tu. Okay? Seperti biasa, aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada kadar kawal Gempak Star sebab dah beri kepercayaan sekali lagi untuk aku hasilkan sequel kepada Kelab Misteri Jam 3 ini. Huge thanks to my first editor, Noring, and also my newest editor, iaitu Abby Tendo. So thank you so much Abby sebab selalu dah berhubungan aku berkaitan dengan sequel ni. Sebenarnya agak struggle sikit untuk aku tulis novel ni sebab 2 bulan terakhir sebelum aku habis tulis novel ni, aku sebenarnya suffer dengan writer's block. Chapter 11 iaitu Perpustakaan di Malam Hari, aku sangat tersekat kat situ. Struggle-nya aku kat situ sampai aku tak menulis 2-3 bulan jugalah. Sebab cerita tu agak bagi aku complicated untuk aku fikirkan ending dia. And then lepas tu aku ingat lagi Noring, which is my old editor, WhatsApp tanya pasal buku terbaru. So aku cakap lah aku memang ada nak buat sequel untuk Kelab Misteri Jam 3. Cuma itulah aku ada masalah dengan writer's block tu sedikit. Dan bab 12 pun agak struggle juga sebab aku tak berjaya cari the heart of the story yet masa tu. Tapi eventually sampai juga, 11 dengan 12 habis juga. Dan antara yang susah juga yang aku terpaksa work backwards, kalau aku boleh cakap pasal pengalaman aku tulis sequel ni. Bab 6 pun aku struggle juga sebenarnya, rancangan malang. Tapi ada juga beberapa bab yang sangat lancar penulisannya. Sebagai contoh bab 1 iaitu Galeri Malam, itu sangat lancar. Lepas tu ada bab Dalam Kenangan, lancar juga. Dan aku antara bab yang aku suka adalah 2 bab tu. And then lepas tu ada bab Loceng Kebakaran pun lancar. Wawancara 60 minit pun okey. Cuma itulah yang 3 yang awal aku sebut tu agak susah sikit aku nak habiskan. Dan apa lagi yang ada kat sini? Yang lain agak senang lah. Normal rate aku tulis. Nak kata susah sangat pun tak susah langsung pun bohong. Jadi itulah dia macam pengalaman aku masa tulis novel ni. And
Jujur cakap dia agak berbeza sikit. Dia punya macam mana dia punya stress level tu beza. Sebab yang ini aku just tulis apa yang dah sedia ada. Maksudnya ceritanya memang dah lama ada, cuma aku kupas lagi daripada folder tu yang aku dah tulis sebelum ni. Aku pilih mana yang aku suka, kemudian aku kupas lagi sampai jadi sebuah cerita. Tapi yang ini aku terpaksa create daripada scratch, like semuanya dalam masa 2 tahun tu tulis tu. Dan ada yang idenya cepat sampai, ada yang lambat. Jadi struggle yang agak berbeza. Tapi kalau korang tanya aku mana satu lebih bagus, dua-dua bagus. Jadi dapatkan dua-duanya. With that being said and done guys, terima kasih sebab dah tonton video ni. And terima kasih juga pada pembaca sebelum ni yang ada message aku minta sequel untuk Kelab Misteri Jam 3 ni. Akhirnya sequel yang korang nak tu ada juga kat sini. Inilah dia sequelnya, boleh dapatkan di pasaran. Untuk buku ketiga, kita tunggu dulu. Kalau ada rezeki, kita akan buat satu lagi. Tapi untuk sekarang, ini je dulu 2 novel daripada aku. So I hope korang semua akan enjoy. Terima kasih dan jumpa lagi dalam video yang akan datang.